Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan buat siput dan cendawan gergasi. Mula lakarkan lukisan kita. Masukkan, pastikan ada cendawan gergasi. Serangga-serangga dengan siput lah. Sebab ni kira macam taman unik sikit, berbeza daripada yang biasa, miniature biasa. Okay, masukkan cendawan tu biar besar-besar, senang kita nak warna. Masukkan latar belakang sikit, ada pokok-pokok, batang pokok je pun dah cukup. Okay, ada banyak cendawan, jangan 1-2 saja. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar, sedang. Okay, sekarang saya terangkan semua lukisan. Dalam soalan tu, serangga pun ada bermacam-macam, tak kisah, dia tak ada spesifik yang mana satu. Dengan siput, dia bukan cakap seekor, dia ada beberapa. Okay, pastikan semua dalam soalan tu ada. And then kita menggunakanlah, perlukan warna, air, palette dan juga brush. 3 brush kalau boleh, besar dan kecil. Okay, kita mulakan dengan warna putih. Start dengan benda yang putih. Letak saja dulu. Mungkin dia akan berubah jadi lain, tapi kita letak je putih. Supaya nanti kita nak warna tu, kita boleh mixkan sikit biar dia cream color. Kan kita nak warna dia warna harmoni. Masukkan warna tanah sikit, dan saya akan gunakan warna pink. Kita keluarkan warna dulu. Saya akan bancukan warna purple. Sini saya tak ada warna purple, saya kena bancuh warna purple. Gunakan pink dan biru muda. Okay, bancukan. Jadi senang, kita dah siap palette sebab kita nak warna saing sekali. Okay, dia ada step-step. Warna pink dengan purple ataupun warna kuning dengan orange. Ni sekaligus. Jadi dia punya dua-dua warna tu dia akan mix. Kita nak warna dia unik sedikit. Okay, yang ujung jauh tu warna gelap sikit, warna purple lah. Okay, pastikan dia lain-lain cendawan, lain-lain warna. Okay, masuk saja. Isi saja lukisan kita dengan warna. Jangan tinggalkan kertas pun. Mix saja. Yang penting yang dekat dengan area cahaya, sebab saya sumber cahaya ialah daripada rama-rama yang kat tengah-tengah tu. Okay, pastikan masukkan semua, termasuk ada rumput-rumput sikit, biar ada, jangan warna merah panas saja, ada sedikit warna calm sikit, warna tenang sikit, warna biru muda, warna hijau muda. Okay, masukkan biru muda untuk pokok. Dan juga dia sebab warna dia cerah sangat, so saya masukkan warna yang gelap lah untuk latar belakang, iaitu pakai warna biru gelap saja. Okay, masukkan. Dalam soalan ada cakap langit yang unik, yang menarik. So kita pastikan warna dia jangan flat saja, ada warna-warna sikit ke, ada aurora ke, atau warna dia berbelang-belang ke. Pastikan lain daripada biasa. Okay, saya sekarang masukkan sedikit merah. Saya buat konsep galaksi sikit, lebih kurang macam galaksi. Okay, mixkan colour antara dua warna. Letak warna dulu, contoh merah dengan biru. Lepas tu mixkan, basahkan antara dua. Tinggalkan warna merah tu. Bolehlah masukkan biru. Jadi bila gelap nampak kuning cendawan, kuning pink tu dia naik timbul. So pastikan warna yang betul, langit yang betul, jangan tersalah. Perlahan-perlahan, slow sikit-sikit, satu persatu dulu. Okay, masukkan. Masa ni nak sapu latar belakang ni, pastikan warna pokok dah kering ya. Jangan sapu masa dia basah, nanti dia pecah masuk campur. Ingat, latar belakang tu dekat dengan objek yang ada tu, pastikan warna dia dah kering. Okay, yang ada kertas yang kosong macam yang tak warna tu, isikan. Kemas-kemas gini sambil-sambil nak tunggu yang lain kering kan. Right. Okay, barulah sementara dia kering, kita boleh warnakan yang siput yang belum warna ni, objek-objek serangga. Warna macam-macam, lain-lain daripada lain, kalau boleh kontra daripada cendawan kita.
Opposite colour lah kalau boleh. Okay. Ada ladybird ke kan? Kat sini ada banyak jenis serangga. Okay, sumber tengah dia cair rama-rama. Dia ada kuning macam lampu. Pastikan kedua-duanya kertas tak ada tak ada kertas putih. Warna putih is warna putih. Jangan tinggalkan kertas. Sebab dia boleh cover. Kalau kena warna lain ke nanti dia boleh mix kan. Dia boleh hilangkan warna yang terkena putih. So ada yang sambil tu kita isi, yang mana belum isi. Terus saja kenal pasti punca cahaya di mana. Kalau tengah-tengah maknanya sebelah kanan, gelap dia belah kanan. Okay, gelap dia belah kanan, sebelah kiri pula gelap dia belah kiri saja. Sebab ni center, cahaya tu tengah-tengah dekat rama-rama tu. Okay, kalau you belah kanan cahaya, pastikan yang gelap belah kiri. Ingat, kenal pasti kawasan cahaya. Kemudian masukkan warna hitam pula sedikit untuk kita nampak naik sikit timbul objek serangga kita. Tak apa, mix saja sebab dia unik, dia berbeza daripada warna nature sebenar. Okay. Mixkan. Kalau nampak macam warna dia terlalu berbeza, mixkan dengan brush basah. Wash brush, lap, lepas tu baru mixkan antara dua warna. Okay. Macam ni. Okay. Biasakan diri dengan wash brush, lap, barulah mix colour ataupun tukar warna. Lepas tu timbulkan jalinan sikit. Kan warna dia macam gelap belah kiri. Kita gelapkan sikit supaya objek-objek cendawan ni nampak jelas dari jauh. Dan terangkan jalinan pakai warna purple dan campur sikit hitam. Okay. Nampakkan gelap sikit. Tinggalkan warna asal. Yang gelap sahaja. Kenal pasti kawasan cahaya. Okay. Sentiasa lap ya. Jangan lupa kain. Lap pada kain. Kain akan menghindarkan warna pada brush kita. Kita tak warnakan banyak sangat. Air tak perlu banyak. Nanti kalau banyak sangat air, nanti dia lambat kering satu. Satu lukisan cepat koyak. Ingat, sapu-sapu tu jangan gosok macam colour pensel ya. Sapu saja. Sapu saja. Okay, masukkan celah sikit. Nampak timbulkan bentuk. Pastikan rupa cendawan tu bulat, bersih licin je. Pastikan juga rama-rama kita putih ke. Touch up. Okay. Sekarang masukkan warna putih. Ni nak timbulkan tadi warna. Lepas tu gelap campur hitam. So sekarang putih. Yang putih ni untuk kawasan yang kena cahaya. Okay, kalau ada tertinggal tu jalinan, boleh masukkan hitam pada siput kita biar nampak dia punya simpulan siput tu. Itu yang cantik. Kalau lukisan kita akan jadi cantik. Okay. Kemudian masukkan ada campur bayang-bayang. Makin lama makin gelap. Ataupun makin putih tambah putih. Makin cerah warna putih. Okay. Macam dekat serangga tu gelap-gelapkan saja. Masukkan je. Beranikan diri. Okay. Lepas tu putih. Kita mix. Kita tengok sekeliling lukisan kita ni. Okay. Masukkan putih ni penting. Dia timbulkan cahaya warna lukisan kita. Hitam pun lagi kontra lukisan kita. Selagi ada masa kita touch up dan masukkan sedikit macam ada kunang-kunang putih-putih ke belakang ke kan. Masukkan sikit-sikit kan. Sebab tu latar belakang tu gelap. Bila masuk putih warna kunang-kunang ke kan, spora-spora cendawan ke, jadi dia akan jadi cantik. Kilat-kilat pada kumbang kita dekat ni pun boleh. Lepas tu rangiskan sikit. Boleh. Dia nampak natural sikit. Okay. Terlupa kaki. Ladybug. Okay. Semoga sukses.